Hari ketiga di Bumi Samakan, kami teruskan misi jelajah sunnah di bumi Uzbekistan. Kami mulakan pagi kami ke Ulugh Beg Observatory, balai cerap tertua di Asia Tengah yang dibina sekitar tahun 1420 oleh Ulugh Beg, cucu kepada Amir Timur. Walaupun beliau seorang pemerintah, Ulugh Beg juga seorang ahli astronomi hebat. Di sinilah beliau dan para ilmuwan mengkaji bintang dan planet menggunakan alat ukur batu gergasi yang masih boleh dilihat sampai hari ini. Seterusnya, kami ke Meros Craft House, bengkel tradisional yang mengekalkan seni kraft Uzbekistan secara turun-temurun. Di sini, pelawat boleh tengok sendiri proses pembuatan kertas sutera samakan dan barangan tembikar yang dihasilkan menggunakan teknik lama tanpa bahan kimia. Inilah lebih kurang kertas yang dihasilkan. Sini antara tempat wajib singgah jika kesamakan. Kami kemudian ke Shaki Zindan Necropolis, kompleks makam lama yang sangat indah dan bersejarah. Setiap sudut di Shaki Zindan ni bagaikan helaian seni yang diukir dengan penuh jiwa. Dinding, kubah, mozaik semuanya indah dan halus. Rasa macam setiap inci tempat ni layak untuk dirakam. Sebab keindahannya terlalu luar biasa untuk dibiarkan berlalu begitu saja. Di sinilah terletaknya makam Qasim Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah SAW yang datang menyebarkan Islam ke kawasan Asia Tengah. Rezeki kami pada hari tersebut dapat masuk terus ke dalam makam beliau. Satu pengalaman yang penuh rasa syukur dan meremang jiwa. Bukan semua orang bertuah dapat masuk ke makam ni. Dari Shaki Zindan, kami teruskan langkah ke Burj Emir Mausoleum, makam Agung Amir Timur, pemerintah besar yang pernah membangunkan empayar Islam di Asia Tengah. Di sinilah tempat bersemandi Je Amir Timur. Malam sebelum makan malam, kami singgah di Resistance Square, dataran paling terkenal di Samarkand. Begitulah berakhirnya hari ketiga kami di sini. Hingga berjumpa lagi.